Kecoh media sosial sekarang ni. Satu rantau Asia Tenggara tengah berlawan dengan negara Korea Selatan. Southeast Asia memang kreatif gila kot. Pecah perut abang-abang tengok komen masing-masing dekat X. Ada satu tu abang-abang tengok, kita tak boleh mengecam ciptaan Tuhan, tapi kalau ciptaan Dota dibolehkan. Dan lagi satu, kalau orang Korea diri, laut akan tercemar dengan sisa plastik. Memang masak orang Korea kena rus. Rentung habis. Rasanya kita dah tahu betapa rasisnya diorang dengan orang Asia Tenggara ni. Tetapi kali ni abang boy nak membongkarkan sisi gelap negara Korea Selatan yang mungkin tak ramai yang tahu. Even ada kajian yang mendakwa disebabkan hal ni, negara Korea Selatan akan hancur dalam masa 50 tahun lagi. Interesting kan? So kalau korang dah ready, sediakan kudap siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Kepada sesiapa yang tak tahu, ini adalah sebuah jambatan yang terkenal di kota Seoul yang dinamakan Mapo Bridge. Boleh dikatakan tempat ni menjadi tempat paling ikonik disebabkan kedudukannya yang strategik dan juga pemandangan yang cantik di atas Sungai Han. Tetapi di sebalik kecantikan tu tersembunyi satu sisi gelap. Semenjak tahun 2007, jambatan ni menjadi tumpuan untuk mereka yang mengalami tekanan hidup dan memilih untuk menamatkan nyawa diorang. Pada tahun itu sahaja, seramai 100 orang telah menjadi mangsa. Tetapi benda tu tak henti kat situ tau. Untuk tahun-tahun seterusnya, angka kematian meningkat secara mendadak sampaikan jabatan Mapo tu menerima nama julukan, iaitu Jabatan Kematian, The Bridge of Death. Disebabkan ini, kerajaan Korea Selatan mengambil inisiatif untuk cuba menyekat orang ramai daripada terus menamatkan nyawa mereka. Pada bulan September 2012, kerajaan telah menukar nama Mapo Bridge tu kepada The Bridge of Life. Satu program telah dibentuk hasil daripada kerjasama syarikat insurans nyawa Samsung dan juga Shield Worldwide. Kalau sebelum-sebelum tu, keadaan jabatan tu agak suram dan menakutkan. Tetapi selepas program ni dilancarkan, dorang install lampu LED dan mencantikkan lagi area jabatan tu. Syarikat insurans nyawa Samsung telah meletakkan mesej-mesej pemberi semangat dengan harapan untuk dapat menghindarkan seseorang daripada menyelamatkan nyawa dorang sendiri. Ada juga dorang letak gambar keluarga bahagia dan juga patung kekeluargaan. Ingatkan dengan program tu, angka akan menjadi lebih kurang lah. Tetapi lain pula yang jadi, geng. Pada tahun 2013, angka kematian meningkat kepada 400%. Penyudahnya program tu telah ditamatkan dan kerajaan memilih pendekatan yang lebih konvensional, iaitu meletakkan pagar yang lebih tinggi dan juga CCTV di beberapa bahagian. Dan di setiap 10 meter diorang letak pula telefon untuk call talian krisis. Dan untuk sementara waktu, angka kematian telah berkurangan. Tetapi walaupun macam tu, segala usaha ni pun tak membantu sangat tau, especially telefon tu. Menurut satu sesi interview ke atas seorang penerjun tiruk yang berumur 19 tahun, dia mengatakan 10 minit sebelum dia nak terjun tiruk tu, dia cuba untuk call talian krisis, tetapi operator yang angkat call tu langsung tak membantu, geng. Lagi dia rasa nak terjun tu adalah, dia hanya dapat diselamatkan oleh seorang yang kebetulan lalu di jabatan tu. Dalam sesi interview tu, mangsa menyebut yang punca dia nak tamatkan nyawanya adalah disebabkan ibu dia. Ibu dia sendiri mengatakan yang dia tak membawa apa-apa kebaikan dalam hidup mereka pun. Dahlah dia orang hidup miskin, mangsa pula tak belajar bersungguh-sungguh. So daripada sini kita tahu daripada mana punca semua ni. Sepatutnya untuk sebuah negara yang maju macam Korea Selatan ni, generasi muda dapat merasakan kenikmatan ekonomi yang pesat membangun. Tetapi lain pula yang jadi, geng. Ramai di antara rakyat Korea Selatan ni dihimpit dengan kemiskinan yang melampau. Daripada mata kasar, negara Korea Selatan dilabel sebagai sebuah negara yang pesat membangun. Tak kisahlah daripada segi ekonomi yang kukuh ataupun daripada segi budayanya. Tetapi di sebalik semua ni, negara Korea Selatan tengah dilanda krisis kelahiran yang sangat-sangat rendah. Di antara angka yang terendah dekat dunia tau. Untuk bagi korang perspektif lah, untuk sebuah negara memiliki populasi yang stabil, tahap kelahiran yang ideal adalah 2 orang anak untuk seorang wanita. Dalam era tahun 1950-an, satu keluarga secara purata memiliki 5 hingga 6 orang anak di Korea Selatan. Pada tahun 80-an pula, angka tu menurun kepada 3 orang anak. Dan pada tahun 2003, angka tu terus menurun secara drastik kepada 0.72. Itu adalah angka yang terendah dekat dunia. So secara purata, sebanyak separuh daripada wanita tu membuat keputusan untuk tidak mempunyai anak, dan separuh lagi hanya memiliki 1 anak aja. Dan untuk bandar besar seperti Seoul pula, angka tu menurun kepada 0.55. So apa maksud semua benda ni? So sekiranya angka kelahiran stay macam ni, dalam 100 orang wanita, hanya 36 orang je yang akan mempunyai anak. Dan bila 36 tu dah besar, dorang hanya akan ada 13 orang anak sahaja. Dan untuk generasi seterusnya, hanya akan ada 5 orang anak. So dalam masa 4 generasi sahaja, orang Korea hanya akan dapat 5 orang anak. So apa impact dia pada masa akan datang?
hilang. Untuk waktu sekarang ni, result dia tak nampak sangat tau. Tenaga kerja pun masih banyak lagi dengan golongan yang muda-muda. Tetapi apa jadi bila orang-orang tua ni dah pencen dan tak ada pengganti? Tak ke hancur masa depan? Itu abang pun tak campur lagi dengan landscape politik yang huru-hara, korupsinya, dengan perpecahan rakyat dan juga ketakstabilan sosioekonomi. Ketakstabilan kat sini bermaksud yang kaya tu akan terus menjadi kaya, tetapi yang miskin tu tersangatlah miskin. So setiap hari memang akan ada satu cabaran baru yang teruk untuk generasi muda dekat sana. Benda pertama yang menjadi faktor benda ni semua adalah sistem pendidikan dorang. Dorang punya sekolah bukan macam kita kan, bukan kaleng-kaleng. Kalau macam anak-anak kita lah, kalau dorang bersekolah pagi, dorang akan start pada pukul 7.30 pagi dan akan berakhir pada pukul 1 lebih kurang. Lepas tu pula mungkinlah ada kelas tambahan sikit-sikit. Tetapi bagi orang Korea lain guys, dorang start pada pukul 8 pagi, habis pukul 4.30 petang. Dan selepas habis sekolah, setiap pelajar akan masuk kelas tuition pula sampai ke malam. Selalunya kelas tambahan ni akan habis pada lebih kurang pukul 10 malam. Dorang sampai rumah pun sempat untuk makan malam, lepas tu buat homework dan terus tidur. Kalau hidup dekat bandar besar lagilah teruk. Jalan nak pergi ke sekolah saja mengambil masa lebih kurang sejam lebih. Itu on average tau. So dorang kena bangun seawal pukul 5 pagi. So boleh dikatakan dorang hanya dapat tidur di antara 4 hingga 5 jam sahaja sehari. Itu tak cerita lagi lah masa time nak exam. Kadang-kadang tu sampai kan dorang terpaksa menggunakan bahan terlarang untuk berjaga sepanjang malam. Ini student geng. Sistem dekat sana memang dibentuk untuk pelajar ni semua bertanding di antara satu sama lain. Siapa yang akan dapat skor dalam setiap exam, siapa yang akan dapat menjadi top student. Semua ni untuk apa? Target student dekat sana adalah untuk skor dalam exam terakhir, iaitu CSAT ataupun CSAT. Exam ni memang brutal gila geng. Tak macam SPM. Dia gabungkan semua yang dorang dah belajar sepanjang zaman persekolahan dorang. Dan result peperiksaan tu dapat memastikan sama ada dorang ni hidup senang ataupun hidup susah. Target utama kebanyakan pelajar ni adalah untuk menjadi di antara peratusan kecil yang diterima masuk ke Seoul National University. Sebab apa? Sebab syarikat-syarikat besar seperti Samsung, SK Group, Hyundai, LG dan sebagainya hanya akan mengambil pekerja daripada universiti ni sahaja. So dalam erti kata lain, exam CSAT tu adalah penentu masa depan dorang. Dan lagi satu faktor adalah, abang pun ada sebut pasal kelas tuition tadi kan, semua tu guna duit geng. Siapa yang bayar? Family lah, siapa lagi? So setiap minit yang di-spend dekat kelas tambahan tu adalah pelaburan untuk keluarga-keluarga berpendapatan rendah. Kadang-kadang tu keluarga sanggup menghabiskan duit simpanan dorang untuk anak-anak dorang ni belajar. So obviously lah, benda ni memberi tekanan supaya pelajar ni skor dalam setiap exam, especially dalam exam terakhir tu. Kalau tak skor, memang punahlah harapan keluarga. Dan itulah yang dilanda oleh kebanyakan student dekat sana. Bila tak skor, mulalah keluarga memaki hamun anak sendiri. Dan benda ni lah di antara punca golongan muda memilih untuk tamatkan nyawa diorang sendiri. Dan sekiranya diorang berjaya memasuki universiti pun, setelah tamat dan diterima masuk kerja, pendapatan diorang hanya cukup-cukup makan je geng. Tak kaya, tak miskin. Diorang terpaksa bekerja selama 12 jam sehari. Keluar rumah matahari tak naik lagi. Sampai rumah matahari dah terbenam. Diorang terpaksa menjadi hamba kerja sampailah diorang mati. Itu abang pun tak sebut lagi pasal kes bully geng. Dekat sana kes bully pelajar memang next level. Abang pun dah berapa kali dah buat video pasal isu bully dekat Korea. Benda ni sebenarnya dah lama sangat terjadi, tetapi tak ada nampak jalan penyelesaian. Semua ni berpunca dari pendirian kerajaan Korea Selatan tu sendiri. Dorang menganggap yang pelajar ni sangat-sangat muda dan tak pandai decide di antara baik dan buruk. Dorang anggap sekiranya pembuli tu buat salah, dorang patut dihukum, tetapi tak patut masa depan dorang dihancurkan sebab kejadian kecil macam ni. Dorang anggap benda ni kecil guys. So ada di antara kes di mana pembuli ni menerima hukuman yang tersangat-sangat ringan. Dan sekiranya diorang menerima hukuman pun, rekod jenayah diorang akan dirahsiakan oleh kerajaan. Bermaksud sekiranya diorang dah dilepaskan, rekod pembuli ni clean gila. Dan disebabkan inilah kes buli makin menjadi-jadi dekat sana. Diorang nak takut apa? Kalau terkantoi pun hukuman dapat geli-geli je. Apa dah? Langsung tak kacau masa depan diorang. Dan lagi satu penyebab kemerosotan kesihatan mental rakyat Korea Selatan adalah pengaruh media sosial yang teruk. Menurut data terkini, Korea Selatan adalah negara yang paling banyak menggunakan internet. Penggunaan media sosial pun adalah di antara tertinggi di dunia, lebih tinggi daripada negara barat. Salah satu apps yang rancak digunakan adalah Instagram. Kalau korang nak tahu, rakyat Korea Selatan ni sangat-sangat mementingkan image, menjaga air muka lah, menjaga reputasi keluarga lah dan sebagainya. So dekat Insta lah diorang post daily life
dorang, apa yang dorang buat hari tu, apa yang dorang makan, kafe mana yang dorang pergi, baju brand apa yang dorang pakai dan sebagainya. Pada dorang benda tu bukan oversharing tau. Benda tu adalah kehidupan dorang. Dalam erti kata lain, kalau muda tapi tak ada akaun Insta, bermakna dia tak ada live. Macam tu. So ini secara tak langsung meletakkan standard yang lebih tinggi. Semua nak kelihatan lawa dan handsome. Semua nak pakai barang branded. Semua nak pergi tempat-tempat viral dengan iklan-iklan model yang lawa lagi. Lepas tu K-pop idol lagi. Last semua golongan muda ni mengejar beauty standard yang tak masuk akal. Tahu je lah diorang punya level kecantikan tu macam mana, dengan plastik surgery-nya, dengan makeup mahalnya, dengan filternya lagi. Tetapi itu pun tak cukup lagi kan. Baru-baru ni muncul pula satu trend yang dinamakan virtual influencer. Ini dah masuk AI pula. Diorang menggunakan model AI untuk promote barangan diorang. Rosie adalah watak virtual yang pertama direka oleh syarikat korporat. Selamanya 21 tahun. Rosie pertama muncul pada tahun 2020. Dengan Rosie, syarikat tak perlu idol untuk promote barang diorang. Dia boleh bekerja 24 jam, tak pernah letih dan tak select job. Semua disahut. Tak berapa lama selepas tu, beratus-ratus virtual influencer ni tumbuh macam cendawan. Ada yang create pelakon virtual, ada yang ahli muzik, even ada kumpulan K-pop sendiri guys. Antara yang famous adalah Keda dan banyak lagi lah. So ini sebenarnya memberi kesan buruk kepada golongan muda. Macam abang Boy cakap tadi lah, dorang terpaksa mengejar beauty standard yang gila-gila. Benda ni bukan dirasai oleh rakyat biasa je geng. Even kumpulan K-pop pun terkena juga. Antara kes yang paling famous adalah Sulli. Seperti idol yang lain, Sulli ni dah dipaksa untuk menyertai industri hiburan sejak kecil lagi. Dan dia adalah di antara mereka yang berjaya. Dia sebenarnya adalah ahli kumpulan K-pop wanita FX. Sejak daripada saat album pertama diterbitkan, kumpulan ni telah dinombatkan sebagai kumpulan K-pop yang terbaik di Korea Selatan. Even sebelum BTS lagi. Pada masa tu, industri K-pop memang mendesak idol-idol dorang untuk sentiasa sempurna sepanjang masa. Setiap masa kena lawa, setiap masa kena bermakeup dan kena cantik. Tetapi bagi Sulli, benda ni sangat-sangat memenatkan. Gila kau, ingat robot ke? 24 jam kena cantik je. So dia melawan arus. Beberapa kali jugalah dia post gambar yang dia tak bermakeup. Dia selalu mempersoalkan level beauty standard yang dikejar oleh rakyat Korea. Tetapi benda yang menjadikan Sulli ni mangsa cyberbully yang sangat-sangat teruk adalah bila dia mula bercerita dengan ahli kumpulan dynamic duo yang bernama Choiza. Sepanjang perhubungan diorang, Sulli dan Choiza ni menerima kecaman teruk daripada warganet Korea. Ramai yang anggap Sulli ni tak layak untuk berdating dengan Choiza. Ada yang mengatakan Sulli ni tak lawa lah. Sulli ni even pernah menerima ugutan bunuh pada satu ketika. Disebabkan ini, Sulli mengalami panic disorder dan depresi yang teruk. Sampailah pada 14 Oktober 2019 apabila abang kepada Sulli menjumpai Sulli ni tak bernyawa di rumahnya di Siong Nam. Sulli didapati telah menamatkan nyawanya sendiri. Pada masa tu umurnya hanya 25 tahun. So daripada sini kita tahu rakyat Korea Selatan ni memang sangat-sangat fokus dengan imej luaran yang luar biasa. So no wonder lah Korea Selatan digelar sebagai pusat plastik surgery sedunia. Industri plastik surgery dekat Korea Selatan ni memang besar guys. Pada tahun 2023 sahaja, industri tu bernilai 1.7 trilion USD. Angka tu dijangka meningkat sebanyak 5 bilion pada tahun 2032. Benda ni memang normal sangat dekat sana. Dah jadi macam diorang punya budaya dah. Antara target diorang adalah dagu berbentuk V, berkulit cerah, berhidung mancung, mata bulat. Tetapi benda yang sangat-sangat common adalah pembedahan double eyelid. Dalam video Abang Boy yang lepas, Abang Boy ada mention pasal double eyelid ni. Kebanyakan berbangsa Cina, Jepun ataupun Korea memiliki single eyelid. So benda ni menjadikan diorang kelihatan sepet. So ramai yang anggap memiliki single eyelid ni tak lawa langsung. So apa yang diorang buat? Diorang ubahlah jadi double eyelid pula. Korang bayangkan, perbezaan mempunyai single dan double eyelid ni pun boleh jadi gaduh geng. Boleh dipulaukan oleh kawan-kawan. Dan yang paling teruk, menjadi mangsa buli. So ramai di antara ibu bapa ni menjadikan pembedahan tu sebagai hadiah graduation. Itulah hadiah birthday diorang pada umur 18 tahun. Pernah dalam satu interview, seorang wanita mengatakan dia telah dipaksa oleh keluarganya untuk menjalani pembedahan tu. Semua tu hanyalah untuk diterima oleh jiran-jiran dan juga ahli keluarga yang lain. Ditambahkan pula, klinik-klinik ni promote diorang punya iklan memang gila-gila. Diorang menjanjikan penerimaan masyarakat kalau buat surgery tu. Kalau tak buat akan disisihkan dan tak berjaya dalam hidup. Penyudahnya muka masing-masing macam plastik. So semua benda ni berkait-kait geng. Dengan tekanan hidup, kos kehidupan yang makin menggunung, perbelanjaan keluarga dan lain-lain. So disebabkan ini, generasi muda macam tak berminat untuk memulakan keluarga. Macam tak berbaloi pula. Yelah, kalau nak snu-snu, pergi je lah dekat night club ataupun berlanggan kumpul-kumpul malam. Settle masalah. Tak perlu pun memulakan keluarga. Kerajaan sedar pasal masalah ni. Kalau diorang lepas tangan, ada kemungkinan dalam masa 50 tahun lagi, Korea akan terus hancur. Disebabkan ini, pada tahun 2024, kerajaan memperkenalkan satu sistem yang dipanggil multi-layered child rearing grants. Basically, kerajaan offer duit allowance untuk pasangan memiliki anak. Setiap bulan, ibu
ibu dan ayah akan menerima duit allowance sebanyak 1 juta won sampailah umur anak tu mencecah setahun. So dalam 2,000 lebih jugalah kalau kita convert dengan duit kita. Dan selepas setahun tu 500,000 won setiap bulan sampailah umur anak mencecah 2 tahun. Dan seterusnya 100,000 won setiap bulan sampailah anak berumur 7 tahun. Bukan tu je, anak-anak yang dihantar ke rumah jagaan akan menerima subsidi. Dan sekiranya anak-anak sakit, ibu dan ayah akan menerima wang dalam bentuk voucher sebanyak 2 juta won. Ini baru anak satu tau. Kalau 2-3 anak, memang kaya amat. Ibu ayah goyang kaki je lah. Tapi of course, hidup dekat bandar-bandar besar ni, amount tu hanya celah-celah gigi je. Ada laporan yang menyebut allowance bulanan tu akan meningkat untuk ibu dan ayah yang tinggal di Bandar Seoul. Walaupun macam tu, program tu masih lagi baru tau. Kita masih lagi tak tahu keberkesanan program tu dalam jangka masa yang panjang. Rata-rata rakyat Korea menyalahkan taraf hidup yang tinggi dan juga budaya mengenai sistem pembelajaran dekat sana yang menjadi punca diorang memilih untuk stay single. Diorang nak makan pun pecah tabung. Ini kan pula nak membesarkan anak. Dah satu hal pula. Dan lagi satu yang sedikit sebanyak menjadi punca perpecahan ni adalah sistem patriarki yang dah menjadi resam dekat sana. Walaupun diorang ni banyak menerima pengaruh barat, tetapi peranan seorang lelaki dalam keluarga tu masih lagi kuat dalam masyarakat Korea. Tetapi sejak akhir-akhir ni, wanita dah mula keluar daripada stereotip tu. Satu gerakan yang dinamakan 4B telah dilancarkan pada tahun 2017. Pada awalnya, ini hanyalah bertujuan untuk melindungi wanita daripada menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Maksud 4B tu adalah 4B, BI, yang lebih kurang bermaksud no. So maksud dia 4 no's lah. Nombor 1 adalah no senaman atas katil dengan lelaki. Nombor 2, no melahirkan anak. Nombor 3, no berdating dengan lelaki. Dan akhir sekali, no berkahwin dengan lelaki. Sebab dekat sana, punca kebanyakan kes keganasan ke atas wanita dilakukan oleh suami sendiri. Itu tak termasuk lagi wanita terpaksa memikul beban yang lebih berat, seperti menjaga anak dan bekerja lebih masa. Tetapi bila benda ni dapat dekat puak radikal feminis, gerakan tu dah jadi lain dah geng. Dorang mengambil pendekatan untuk membenci semua lelaki. Dekat website dorang even promote balas dendam dan menghancurkan kehidupan lelaki tu. Dorang mencebarkan reputasi lelaki sampaikan lelaki tu dibuang kerja. Ada di antara ahli sampai melakukan jenayah ke atas lelaki. Walaupun macam tu, rakyat Korea sedar tentang masalah yang dorang hadapi sekarang ni. Tapi korang perasan tak? Kalau isu ni dah lama sangat, kenapa benda ni tak dibendung? Kenapa kerajaan macam ambil benda ni acuh tak acuh je? Korang nak tahu sebab apa? Semuanya sebab duit. Dan siapa pula yang bolot semua ni? The top 1%. Sejak daripada penggulingan pemerintahan diktator Park Chung-hee pada tahun 1961, kuasa telah diserahkan kepada rakyat. Dan tenaga penggerak industri Korea pada masa tu tak ramai geng. Hanya sebilangan je. Dan mereka ni lah yang mengawal ekonomi Korea sekarang ni. Mereka digelar Ciobol. Syarikat-syarikat besar seperti Samsung, LG, Hyundai, SK Group dan Lotte Group. Family diorang punya kekayaan memang besar gila guys. Pendek kata 7 keturunan makan tak habis lah. Dan diorang ni lah yang menjadi tangan-tangan gaib yang mengawal kerajaan. Diorang memang kebal sangat dekat Korea Selatan. So masalah yang dialami oleh rakyat Korea ni sedikit sebanyak berpunca daripada diorang ni lah. Sebagai contoh, tadi abang ada sebut yang student semua terpaksa bersaing untuk belajar. Spend puluhan malahan ratusan ribu ringgit hanya untuk diterima bekerja untuk syarikat seperti Samsung dan juga Hyundai. Ini sebenarnya adalah satu sistem doktrin yang telah dipupuk dekat dalam kepala otak rakyat Korea. Kerja 12 jam, balik kerja penat, esok mula kerja balik. Dorang ditanam dengan satu harapan tau. Kalau aku bekerja kuat, aku akan mencapai kehidupan yang aku selalu tengok dekat media sosial. So duit gaji selalunya dihabiskan dengan plastik surgery dan juga membeli barang-barang yang branded. Semua ni untuk apa? Hanya untuk validasi dan diterima oleh masyarakat. Itu abang tak cerita lagi pasal K-pop. Boleh dikatakan hampir semua syarikat entertainment dimiliki oleh Chaebol. Dengan beauty standard yang tak masuk akal, rakyat akan saling berbalah di antara satu sama lain. Kau lawa, kau boleh geng. Tak lawa, kau pergi main jauh-jauh. Semua ni adalah untuk menjadikan masyarakat tu lalai dan terleka. Sementara syarikat-syarikat besar ni kikis duit orang-orang biasa. Dorang peduli apa dengan tekanan hidup? Dorang peduli apa kalau rakyat sendiri tamatkan nyawa dorang? As long as syarikat ni boleh buat duit, apa ada hal? So itulah permainan dorang. Begitulah cara the top 1% mengawal 99% yang lain. Divide and conquer. Dan pelan-pelan semua ni hanya mengarah kepada satu hala je. Menurut kajian terkini, kalau keadaan tak berubah dalam masa 50 tahun, Korea Selatan mungkin akan terbenam dengan sendirinya. So seperti biasa, abang nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.